orang kata tak pernah lagi dengar harga rumah turun. Dia harga rumah makin naik adalah apa yang aku nampak pemaju ni dia turunkan harga. Cuma orang je tak tahu. Macam kau cakap tadi, harga early bird 238 tadi. Lepas show house dah siap 268. Kalau rumah dah cantik dah hujung-hujung, time ni nak beli memang 298 lah. So show house dah siap, dia naikkan harga 268. Tapi bila dia naikkan harga 268, dia jadi orang tak minat beli sebab demand area tu kurang ke apa ke tak tahulah, maybe kurang promotion lah. So apa pemaju buat, dia bukannya turunkan harga balik macam elevate tu, tapi dia just tambah rebate. Okay, rebate RM30,000. So harga tu jadi 238 balik sebenarnya. So dekat komen aku tengok kan, mana lagi aku tengok harga rumah dah naik turun balik, tak mungkin. Masalahnya aku ni sebagai ejen, aku nampak benda tu. Harga dah naik, dia turun balik. Masa PKP, harga rumah semua turun. Aku cakap lah pemaju ni nak tak nak cash flow kena jalan. Betul. So, daripada cash flow tak jalan 2-3 tahun, dia jual je rumah, dapat cash, at least boleh survive. So, masa tu harga tu drop. Betul. Tapi dekat komen ni ramai tak faham tau. Dia tak pernah lagi aku nampak harga. Memanglah selepas PKP tu memanglah naik balik macam biasa. Semasa PKP tu aku cakap.